tempat yang biasa orang tak bawa lah. Menelusuri bumi barakah Madinah bersama kami, Kembara Murabbi. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله. Kepada mabah yang meminati makanan daripada Timur Tengah, mungkin ini adalah salah satu menu yang bakal menjadi menu kesukaan Ma dan Abah nanti. Sebentar lagi kita akan melangkah ke bumi yang dirindui jutaan hati. Perjalanan ziarah kota Madinah kini bermula. Hari ini kita explore dunia luar. Dah beberapa hari kita kat dalam. Kita tengoklah mana kita punya keluarga nak bawa. Tak balik ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan ziarah beberapa tempat dipanggil ziarah tambahan, beberapa tempat yang biasa orang tak bawa lah. Bukan tak bawa, biasa tu kurang jemaah-jemaah yang pergi tempat-tempat ni. Baik, insyaAllah tempat yang pertama telah dibuang, yang dirubuh oleh kerajaan Saudi dalam sekitar 7 bulan atau 8 bulan lepas. Di sini dia satu buah masjid, namanya Masjid Al-Ijabah. Di sini ada satu buah masjid, namanya Masjid Al-Ijabah. Di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara. Dan satu buah masjid lagi, iaitu masjid sebelahan kanan jemaah. Nampak kan masjid kecil ni? Ni Masjid As-Sajadah, atau dinama juga Masjid Abu Zar Al-Ghafari. Dan satu buah masjid lagi sebelahan kiri jemaah, masjid yang putih ni, ini Masjid Imam Al-Bukhari. Nampak ya? Baik, alhamdulillah di Madinah merupakan bumi tempat hijrah Rasulullah SAW. Di sinilah tempatnya Nabi dapat menyebarkan Islam, dan di sinilah tempat Islam disebar seluruh dunia. Ketika Nabi SAW hijrah mari Madinah, Nabi SAW dapat membuat di antaranya Masjid Nabi SAW. Walaupun kita mari ziarah Madinah ni bukan satu rukun dari rukun umrah, tetapi digalak juga kita sampai di sini. Antaranya kita mari ziarah Masjid Nabi SAW. Nabi SAW, la tushaddu rihalu illa salasata masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Tak layak bagi seseorang nak musafir pergi mana-mana buah masjid kecuali 3 buah masjid. Masjidil Haram Makkah, masjid aku ini, Nabi kata, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Dan kita mari pula ziarah Nabi SAW. Ini salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala, jemputan Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan Nabi SAW. Kita Allah Taala bagi rezeki kepada kita habis dah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka syukurkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita mari ziarah Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang bersabda, man zurni wajabat syafaati, sesiapa yang ziarah aku, dia akan mendapat syafaat aku. Allahu Akbar, wajib dapat syafaat aku. Maka mudah-mudahan kita habis belanjaan kita demi untuk jalan Allah Subhanahu Taala, dan mudah-mudahan rezeki inilah akan bawa kita ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Panjang sangat baginda sujud. Maka Nabi SAW cerita kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Jibril datang dan di atas aku 1 kali, Allah Subhanahu Wa Taala selawat di atasnya 10 kali. Dengan nikmat inilah yang Nabi SAW dapat. Nabi SAW sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung yang kecil kita nampak ni, ini adalah Bukit Ar-Rumah, Bukit Pemanah. Asalnya bukit ni Jabal Ainain, Bukit Ainain. Nama Bukit Pemanah sebabnya dalam medan peperangan Uhud, Nabi SAW arah pada para sahabat pemanah dia tetap di atas bukit ini seramai 50 orang. Maka dinama bukit ini Bukit Pemanah. Baik, jemaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukit gunung yang depan kita ni, besar ni yang kita nampak ni,
Ini salah satu bukit yang paling besar di Madinah dan bukit yang tak bersambung dengan bukit-bukit lain. Hanya dia yang salah satu juga ada yang menyebut sebab dinamakan dia adalah satu sahaja Uhud. Jika Nabi SAW balik daripada peperangan Khaybar, Rasulullah tunjuk kepada para sahabat dan Rasulullah kata kepada sahabat, ini bukit Uhud yang mencintai kami dan kami mencintainya. Allahu Akbar. Kemahir rahmat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadi ada perasaan cinta kepada Nabi SAW. Dan bukit ini juga min Jibal Jannah, bukit Uhud, salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Alhamdulillah kita mari ziarah Madinah, kita dapat lihat Uhud. Di dunia kita dapat lihat Uhud. Mudah-mudahan kita akan dapat lihat Uhud lagi dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang nak menuju tempat yang biasa orang tak sampai di sini, iaitu tempat mana tempat Nabi SAW sembunyi ketika dalam medan peperangan Uhud. Nabi SAW juga pernah mendaki Uhud. Satu ketika Nabi telah mendaki Uhud, maka bergegar Uhud. Maka Nabi SAW kata, tetapkanlah Uhud, diamkanlah Uhud, kerana di atas kamu ada Nabi dan ada As-Siddiq. Siapa As-Siddiq? Iaitu Sayyidina Abu Bakar dan dua orang syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Nah, panjang Uhud ni 7 km. Siapa yang salat jenazah, dia akan dapat 1 kira. Salat jenazah dan hantar ke kubur dia balik, dia akan dapat 2 kira. Satu kira sebesarnya Uhud. Allahu Akbar. Abah, begitulah sebersedikit suasana sepanjang perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Gambaran sirah perjalanan Nabi SAW terasa lebih dekat dan jelas kerana Abah berada di tempat yang benar-benar telah berlaku. Episod seterusnya, masjid yang menjadi saksi pertukaran kiblat kita semua.